nak generate slide deck, tekan sajalah slide deck ni, ya. Itu saja komponennya. Dalam notebook LM ni kita terus tekan saja. Mana kita nak, kita tekan saja, ya. Slide deck ni macam biasa, dia banyak sikit benda yang nak dijanakan. Right. Okey, ni saya tutupkan dahulu. Ya, so ini antara beberapa komponen lah yang sistem tengah janakan. Biasanya ni Cikgu KB, storyboard tu macam mana? Ni macam storyboard juga kan? Macam mana nak buat storyboard pun boleh juga kan? Ya. Tengok je pada mana anda nak buat storyboard tu. Anda boleh buat storyboard ni, ya, kalau janaan dia. Okey. Anda boleh buat juga straight daripada sini. Storyboard ni anda minta terus hasilkan gambar pun boleh juga. Daripada sistem boleh hasilkan. Lagi satu cara kreatif anda boleh buat, boleh juga anda gunakan dekat dalam notebook LM ni, provided anda bagi je file teks tu, umbankan ke dalam notebook LM ni, dan lepas tu minta terus hasilkan infografik terus, dia pun boleh buatkan siap, ya. Yang kedua, yang sekarang ni saya pun minta juga dalam sistem buatkan slide deck. Daripada cerita tadi, cerita story Abang Man DJ ni, kita buatkan slide deck supaya content tu dia mungkin banyak sikit lah dia buat bercerita kan. Tapi bila dah buat slide deck ni, macam saya katakan, dia lama sikit. Biasanya kena tunggu dalam, biasanya 4 minit lah untuk buat proses ni. Selalunya kalau dalam sistem notebook LM ni, ya, antara yang saya akan buat, bila mana saya nak hasilkan, saya biasanya saya tekan dulu siap-siap, ya. Macam contoh saya nak hasilkan, nak buatkan video untuk explain benda ni, saya tekan je benda ni. Nak buat podcast untuk nak dengar dalam radio, dalam TV, dalam kereta, biasanya saya buat benda ni kalau saya ada PDF file yang saya suka dengar kan.